kepada yang bakal memiliki Proton S70 ataupun yang dah lama pakai S70, pernah tak korang ada isu pintu boleh buka tetapi dekat bonnet tak boleh buka? Korang terpaksa tekan button ni untuk buka bonnet belakang. Ada tak isu macam tu? Sekiranya ada, jom Kimi tunjuk. Mungkin korang tersalah setting. Ok, first kali pergi dekat setting, lepas tu pergi dekat door lock ni. Ok, ni masalah dia. Driver door only, korang tekan all door, barulah korang boleh buka bonnet belakang macam biasa. Ok, jom. So kunci Kimi dah letak atas ni Jom kita try buka bonnet dia pula, boleh tak? Manalah tahu yang bakal memiliki Proton S70 ni ataupun dah lama pakai, tiba-tiba terkejut bonnet tak boleh nak buka. So sekiranya manfaat video Kimi ni, minta anda komen jelas dan mana yang belum follow, mintalah follow, mintalah save dan juga share video ni. So, paling penting sekali, kalau nak beli kereta Proton baru ataupun nak trade in kereta lama, boleh contact Kimi. Nombor Kimi ada dekat bio. So sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Okay guys, Assalamualaikum.